Surati Anbiya ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-20. InsyaAllah malam ni malam 21. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih berada di dalam bulan yang mulia, uh, bu- bulan yang mulia ini. Eh, Gema. Okey, dan juga kita juga berada di dalam majlis ilmu ini. Jadi alhamdulillah mesti ada asbab dia. Kenapa dalam ramai-ramai Allah pilih kita berada di dalam bilik Zoom meeting ini? Tak lain tak bukan adalah untuk berkongsi ilmu lah. Mentor saya cakap ilmu bertambah, rezeki melimpah. InsyaAllah. Sebab memang sepanjang pengalaman saya uh, sama ada dalam dalam industri perniagaan ini ataupun dalam bidang kerjaya sebelum ini, orang yang memiliki ilmu yang lebih dia akan pergi lebih. Ah, Knowledge is power. Macam mana jugalah tuntutan apa ni pepatah Arab kata menuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang lahat. Maksudnya pentingnya ilmu ni yang membezakan tamadun, kejayaan salah satu bangsa juga adalah disebabkan ilmu. Dan juga wahyu yang pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan apa nama ni juga berkait dengan ilmu, iaitu bacalah oleh kamu. Jadi insyaallah, jadi oleh itu sementara kita nak menuntut ilmu ini, kita betulkan niat kita. Innama amalu binniat. Niat kita berada dalam program ni, dalam bilik Zoom meeting ini ialah untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Dan pastikan kita betul-betul belajar, kita betul-betul apply dan kita betul-betul deliver. Maksudnya kita belajar, kita guna dan kita sampaikan. Nanti insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar ini menjadi satu ibadah, apa yang kita amalkan juga menjadi satu ibadah, dan apa yang kita kongsikan nanti, apa ilmu yang kita dapat kita kongsikan nanti juga menjadi satu ibadah yang menjadi saham sampai ke akhirat. InsyaAllah networking dah tu kiranya. Okey, oleh itu kita berbesar hati malam ni saya kali pertama apa kata apa berpartner dengan Datuk Seri apa ni Datuk Seri Haji Murad. Alhamdulillah. Jadi okey Datuk, jadi kita tanpa membuang masa, kita apa nama persilakan Datuk untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan ilmu dalam industri ini, khususnya dalam platform Ugrade International. InsyaAllah dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih pada si Bukam, dan pada tengah hari ini ya, kita bergabung Aura, alhamdulillah ya. Jadi terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tahniah ya kepada lebih kurang 10 orang semuanya lah, termasuk kita bersama yang hadir dalam program Zoom USP kita pada bulan Ramadan ini ya, pada insya-Allah malam ke-21 kan. Jadi ini ya, pada bulan puasa, pada bulan Ramadan ini juga adalah bulan ilmu ya. Jadi dengan bulan ilmu seperti yang disebutkan oleh si Pukam tadi, kan, jadi dengan maksudnya kita mengisi program pada ini untuk orang kata menepati ya konsep, salah satu daripada konsep daripada bulan Ramadan, iaitu bulan di mana kita ini ya menambahkan ilmu kita, seperti yang disebut tadi bahawa dengan adanya ilmu insya-Allah barulah kita boleh berjaya dalam apa jua bidang, khususnya sebagai seorang usahawan Ugrade yang cemerlang insya-Allah. Cumanya saya tengok si Fukam dia dah ni sikit kan. Tadi tu ada confuse sikit. Tajuk saya yang sebenarnya adakah berkaitan dengan produk atau sharing-sharing saja. Boleh si Fukam penjelaskan, sebab tadi tu ada Dan arti kata sebut. Yang mana satu? Saya tak kisah. okey Datuk, Aha. uh, uh, Datuk boleh cerita pasal produk. Saya suka dengar Datuk cerita pasal Oh produk. Allah, tapi kan kita saling lengkap-lengkapi lah. Ya, okey. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Tak apa. Selain itu saya selit-selitkan juga insya-Allah ya, berkaitan dengan yang lain, cuma juga berkaitan dengan produk insya-Allah ya, kita kongsi-kongsikan bersama ya, insya-Allah.
Okey, jadi mudah-mudahan bawa kejayaan, bawa keberkatan dunia dan akhirat. Okey, jadi kalau kita lihat, yalah, kita ni dari orang kata dalam kurang lebih 10 hari lagi kan, 10 malam terakhir kita tempuh, insya-Allah mudah-mudahanlah kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Insya-Allah Amin, itu amin yang ya rabbal harapan alamin. kita. Memang kita cukup berharaplah, insya-Allah, betul tak kan? Jadi siapa yang apa orang kata dapat menemui malam Lailatul Qadar itu, seolah apa orang kata seluruh lebihlah isi dunia itu adalah milik dia. Ya, orang kata memang hebatlah ya. Insya-Allah kan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey. Jadi saya nak kalau nak pada bulan puasa pun, okey, memang kita terus bergerak. Saya pun sebenarnya baru pulang dari Kelantan. Jadi memang mencabar, tetapi kita harus bersiap sedia ataupun apa orang kata sebagai seorang pejuang. Itu yang saya sebut, bukan sebagai seorang usahawan saja. Kita juga mesti ada jiwa pejuang, ya. Jadi bila kita nak dalam bulan Ramadan ni, kita kata kita seperti melawan arus. Ya, tetapi orang kata ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Jadi orang yang kuat, orang yang kental, ya, orang yang tabah, orang yang boleh berjaya adalah orang yang bersedia melawan arus, bukan orang yang mengikut arus saja. Itu yang penting. Kalau ikut arus saja gitu kadang-kadang tersesat juga, kan? Sesat barat namanya. Tapi kadang-kadang ada masa kita dipermudahkan dengan laluan arus yang membantu kita, dan kadang-kadang ada masanya Allah uji kita untuk berhadapan dengan cabaran arus yang menongkah, yang kita kena menongkah. Tetapi insya-Allah kita akan jadi kuat, jadi kental. Ya, orang yang kuat, yang kental itu kerana dia melawan arus. Seorang pendayung yang hebat, yang gagah perkasa kerana dia berjaya melawan arus. Itu yang katakan ya, berjaya dari dalam dunia perniagaan pun begitu. Ada masa kita ikut arus, ada masa kita terpaksa menongkah arus. Tetapi insya-Allah matlamat dan kita akan capai juga ke arah destinasi kejayaan, ya. Jadi okey, jadi saya sentuh sikit ya, selain saya nak selitkan produk ini. Kita tahu kita pun tak lama lagi pada hari Jumaat akan datang. Bukan Jumaat hujung minggu ni, tapi Jumaat yang minggu depan tu kan. Semua orang tak sabar nak raya kan. Okey, jadi kita akan berhari raya insya-Allah. Rasanya hari Jumaat lah, betul lah. Jadi 2 kali ya solat. Solat raya, solat Jumaat. Kan tahu ni. Okey, jadi kadang orang tak seronok raya hari Jumaat kerana pagi Jumaat balik rumah sekejap-kejap, lepas tu pergi semula masjid. Tapi mudah-mudahan ada keberkatan ya. Jatuh hari raya pada hari Jumaat itu adalah juga ada keberkatan yang hebat ya. Okey, jadi kita tengok kita nak tempuh musim raya juga. Ya, saya nak sebut sikit je tentang musim raya ni. Musim raya ni berkaitan dengan makanan, betul tak? Raya equal to food. Dia punya orang kata variety of food, betul tak? Macam-macam makanan. Tapi makanan-makanan tu seperti kalau kita kata ketupat, lemang, rendang, Allah, kuih muih dan sebagainya tu semua ya orang kata yang akan membawa masalah kesihatan. Itu yang dikatakan kalau kita tidak kawal. Macam mana nak kawal kan, betul tak? Hari pertama saja dah orang kata kalau berkumpul dengan keluarga tu makan macam-macam kan? Makan macam-macam kan. Jadi kita tengok kan. Jadi hari tu macam melepaskan gian je, melepaskan pantang kan. Sebab bulan puasa tak makan siang. Jadi itu dia. Jadi orang akan makan banyak. Bila orang makan banyak ni sudah tentu orang akan menghadapi dengan masalah kesihatan. Betul lah Sifra? Orang akan berhadapan dengan masalah kesihatan. Kan, masalah perut tu, terutamanya masalah perut, masalah usus. Sebab 30 hari perut kita dijaga, didisiplin dengan baik, tiba-tiba dengan 1 hari saja perut kita boleh meragam. Betul tak? Jadi itulah keadaan dia. Jadi makanan yang bercampur aduk yang macam-macam ni, jadi menyebabkan macam ni lah, masalah perut, masalah berat badan naik, masalah gula naik, masalah kolesterol juga dan sebagainya. Itulah dia. Ya, jadi orang kata slim 1 bulan tapi selambak pada hari pertama raya kan. Badan dah selambak kan. Okey. Jadi okey. Itu satu faktor, dan juga kita kena faham juga ya. Kita kena faham juga ya. Apa situasi hari raya. Selepas raya tu tentunya kan. Jadi orang akan kembali fokus kerja. Betul tak? Orang akan kembali fokus kerja. Jadi, kenapa orang kembali fokus kerja? Sebab bukan kerana terpaksa. Fokus kerja ni, macam kita sendiri pun akan kembali fokus kepada bisnes kita, kan? Jadi, kenapa? Kerana kita kena cari, kita kena penuhkan poket balik. Kita kena isi balik, ya. Orang kata keperluan kita. Kerana,
musim raya tentu habis banyak duit akan keluar. Sebelum raya pun duit keluar. Macam-macam shopping lah, macam-macam buat kuih dan duit raya dan sebagainya. Dah tentulah. Kemudian selepas raya juga kita kena, bila dah badan naik, maka timbul isu kesihatan. Semua orang kena merawat diri, kena menjaga kesihatan. Jadi dia berkaitan dengan produk lah, peluang produk. Kemudian orang akan cari pendapatan tambahan kerana macam-macam lah, kan. Jadi kita tahu apa orang kata perbelanjaan, akibat perbelanjaan raya. Okey. Jadi apa cadangan kita? Cadangan kita ialah kita macam mana kita nak berkembang pada bulan Syawal tu sendiri, iaitu kita menghidupkan ataupun orang kata aktiviti dalam program open house yang banyak tu. Program house boleh kata tiap-tiap minggu kan. Jadi kita juga akan juga digalakkan ambil peluang untuk kita buat sendiri open house. Kita dengan tim kita bincang dengan tim masing-masing untuk apa? Contoh kalau ada 5 orang, 5 open house. Macam tu. Leader pun buat open house, 5 ahli dari bawah pun buat open house. Jadi leader ni akan datang ziarah ke open house setiap ahli-ahli dia yang di bawah itu untuk membantu lah. Tapi kita buat konsep open house tu macam saya nak sebut lah. Okey Jadi kita orang kata bersifat ramah tetapi terkawal. Kita tak boleh lah. Maksudnya bulan Syawal ni orang kata memang bulan enjoy tetapi orang kata bulan untuk kita naikkan momentum tu sendiri kemudian kita tak bolehlah macam keterlaluan sangat, macam kita ni nak nampak berniaga sangat, nak promote sangat dan sebagainya, sebab kita kena santai-santai raya je. Itu yang saya sebut santai-santai raya je. Kalau sembang tu berkaitan dengan kesihatan, sembang perkenalkan diri, saya ni konsultan dalam bidang herba, macam itulah kan. Dan saya bantu orang kalau untuk menghadapi merawat masalah usus, maklumlah lepas raya macam-macam. Jadi kita cetuskan minat dulu. Cetuskan minat kan. Tapi kalau mana dalam perbualan tu, tapi kalau orang tu tunjuk minat boleh sambung. Kalau orang tu nampak dia kata muka dia lain macam je, kita corner lah pada topik tu. Mana corner-corner lah kan, macam cerita Hindustan juga kan. Jadi maksudnya yang penting ialah bawa sifat ramah tamah sifat ramah tamah dalam musim perayaan ini. Tetapi jangan keterlaluan sangat menonjol sampai orang kata ampun bulan raya pun nak berniaga juga. Itu jangan. Jadi kita kena bijak macam mana nak masuk secara halus tu. Secara halus, secara berseni yang orang boleh kita terima kita. Yang penting sebenarnya pada bulan raya ni sebenarnya ialah nak kumpulkan prospek. Itu yang penting. Yang penting untuk nak mula start momentum, nak kumpulkan prospek. Jadi contohnya kita target lah. Dalam sebulan raya ni aku target 20 prospek baru. Macam tu. 20 prospek baru. Satu, orang kata hari, katalah 2 orang. Kalau satu hari 2 orang, 10 hari dah dapat 20 orang. Kita kumpulkan prospek tu dulu. Yang maksudnya lepas raya tu, baru kita buat follow up. Itu. Jadi kita bawa lah sampel. Tu saya sebutkan, bawa sampel produk. Bawa sampel-sampel yang contoh UGK Plus tu kan. Kopi ke satu, UGK Plus ke satu, cukup lah. Kan? Jadi kita bagilah sampel tu. Kita nampak dia berminat. Jangan kalau maknanya bagi kalau orang tak berminat. Benda bukan murah. Benda bukan murah, kita main bagi je. Kita sembang-sembang dulu, nampak dia berminat, baru kita hulurkan sampel. Itu cara dia. Jangan main hulur sana, hulur sini, lama-lama bodah habis kan. Okey. Kan? Jadi kita kena tengok, kalau berminat kita bagi. Tapi dalam open house yang kita buat sendiri ni, kita hias rumah kita tu display produk kita. Biar orang pegang, orang tengok, orang belik. Itu kalau open house kita sendiri tak apa. Tapi jangan jadikan open house tu demo kan. Home party. Jangan jadikan open house tu home party. Tetapi sekurang-kurangnya kita display produk. Boleh sembang-sembang. Alright. Jadi itulah yang saya sebutkan. InsyaAllah. Jadi berkaitan dengan itu yang saya nak, yang tip sikit lah yang saya bagi bulan Syawal tu. Mudah-mudahan maksudnya jadikan, sebab bulan Syawal ni kalau tak ambil kesempatan rugi. Rugi kenapa? Masa inilah kita nak pergi beraya rumah orang. Masa inilah orang menerima kita sebagai tetamu. Kalau hari lain kan, kita call je nak dia tahu kita orang MLM ni, orang dari sini kan. Ada je alasan dia. Kan, sorry ya. Kan, macam-macam kan. Jadi kalau bulan Syawal ni dia tak ada sorry lah. Datanglah. Datang bila? Jadi nak beraya. Kita kata datang nak ziarah raya, kan? Jadi orang akan menerima. Jadi gunakan peluang sebaiknya, tetapi jangan keterlaluan. Itu je kan.
Jadi orang kata jangan sampai orang kata dalam bab peluang bisnes pun kita cerita santai-santai dia. Kita kata, contoh kalau orang tu nampak minat kepada bisnes, kita cakap ini satu peluang, bukan sekat produk untuk kesihatan tapi peluang buat income. Maklumlah lepas raya ni duit kita banyak habis, jadi mungkin satu keperluan kita nak cari pendapatan tambahan lepas raya ni. Itu boleh jadi, kita boleh anjurkan macam tu. Okey ya. Jadi saya sedikit share tentang produk seperti minta sebab saya masuklah sikit ya tentang produk kita berkaitan dengan singkat ringkas saja. Boleh ya? InsyaAllah kejap ya. Okey. Kejap kita tengok yang tu. Okey. Boleh nampak semua ya? Saya harap boleh nampak ya. Kalau tak boleh nampak tak apa. Saya bacakan, saya terangkan. Jadi boleh ambil poin ni. Okey. Jadi apa yang sebagai asas permulaan ni saya tak nak panjang-panjang hurai. Ya, sebab kita dalam bidang kesihatan, produk kita berasaskan herba-herba dengan teknologi tinggi dan sebagainya. Walaupun kita gunakan produk teknologi tinggi, tapi asasnya tetap herba. Bila tetap herba, maka falsafah yang kita bawa dalam dunia perniagaan, dalam dunia kesihatan ialah falsafah kesihatan berteraskan herba ataupun dikatakan perubatan holistik. Apa itu perubatan holistik? Perubatan yang menyeluruh, yang merangkumi 4 perkara. Pertama, fizikal. Maksudnya kesihatan tubuh badan, dalaman dan luaran. Bila sebut fizikal tu termasuklah organ-organ dalam badan kita lah. Itu disebut sebagai di luar kulit dalamnya adalah organ-organ kita. Itu disebut sebagai fizikal. Yang keduanya ialah spiritual. Maksudnya kesihatan segi rohani. Adakah herba menyumbang kepada kesihatan rohani? Ya. Dengan syarat nak ambil herba kena baca bismillah, baca doa. Baru dia akan masuk kekuatan spiritual. Ya, kerana herba adalah ciptaan Allah SWT dan dengan mengamalkan herba jiwa akan tenang juga. Ya. Jadi itulah rahsia dia. Orang kata dengan mengambil bahan-bahan alami maka spiritual kita lebih kuat ya insya-Allah. Kemudian yang ketiganya ialah kesihatan emosi. Ya, kesihatan emosi. Herba juga bersifat penenang. Dipanggil daripada kuasa sedatif ya. Macam kita tengok hospital-hospital ni kalau orang migraine sebagainya dia bagi ubat penenang kan. Tetapi ubat penenang yang diberikan oleh hospital kebanyakannya adalah ubat-ubat daripada bahan kimia sintetik. Ya. Sedangkan herba ini adalah maksudnya dari sumber-sumber alami yang bersih, yang halus, yang selamat. Ya, yang tidak berbahaya kepada tubuh. Ya. Jadi maksud di sini dia bersifat juga sebagai memberi kesan sedatif ya kepada pengamal herba. Sebab tu kita tengok orang yang mengamal herba ni kan nampak rileks, tenang, ceria, hormonnya pun stabil. Itu rahsia dia. Kemudian yang seterusnya ialah apa yang disebut sebagai fizikal, spiritual, emosi dan yang keempat juga yang paling penting antara yang terpenting ialah mental, kesihatan mental. Jadi herba membantu pada kesihatan mental ya. Jadi terutama khusus pada herba-herba yang fungsi tertentu. Jadi itulah dia pada keseluruhannya saya tak ulas panjang sangat tentang ini. Okey, minta maaf saya tak pakai selalunya remote saya ni kena pakai ni control tapi saya pakai jari je lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dalam kita ni nak kita bila syorkan pada orang, kalau orang tanya, kalau saya amalkan you punya herba tu saya boleh sembuhkan dia penyakit. Orang ketanya kalau saya amal you punya produk you UGK kan lain tu saya boleh sembuh. Saya ni ada penyakit ni, darah tinggi, kolesterol, jantung dan sebagainya. Jadi kita kena fahamkan, kita kata ada 5 rukun kesembuhan. Bagi tahu jawapan macam tu. Jawab sebagai orang berilmu. Yang pertama, Allah berserta dengan kesembuhan. Ya, itu disebut. Maknanya maksudnya sini bila dikatakan Allah berserta dengan kesembuhan, kenalah baca doa, baca bismillah supaya memohon Allah membantu dengan kesembuhan. Ya, kita kata produk-produk manusia, makhluk tak boleh bagi kesembuhan. Yang memberi kesembuhan ialah Allah. Jawab yang tu dulu. Ya, jawab yang tu dulu. Ya, yang keduanya ialah bila makan sesuatu produk dia kena dengan niat. Macam kita puasa kan. Kalau kita tak ada niat, puasa kita jadi kosong. Kita akan jadi letih di siang hari kerana badan otak tak programkan. Ya,
Niat itu ialah satu program sebenarnya. Jadi bila kita nak makan satu produk-produk kesihatan, dia kena niat tu. Untuk sahaja aku makan produk kesihatan ini dengan niat semoga terjadilah kesembuhan atas diriku. Macam puasa juga kan. Okey, yang ketiganya ialah bila kita terangkan, bila dia ambil herba ni akan terjadi tindakan tindak balas. Itu dipanggil direction of cure. Maknanya ke arah kesembuhan. Proses ke arah kesembuhan akan terjadi. Okey, saya tak cakap banyak cuma saya sebut je. Yang seterusnya keempat ialah produk ni dia tindak balas ni dia akan berubah dari satu tempat ke satu tempat. Ada orang ambil herba produk kita tiba-tiba jadi cik birit. Ada yang tiba-tiba jadi sembelit. Ada tiba-tiba sakit kepala. Ada tiba-tiba sesak nafas dan sebagainya. Contoh kalau terjadilah ya. Ada tiba-tiba dia jadi sakit-sakit sendi dan sebagainya. Itu adalah proses ke arah kesembuhan atau dia perubahan yang terjadi. Kemudian bila kita kata nak ambil produk kita kena cukup dos. Maksudnya kita syorkan UGK ni amalkanlah selama 90 hari berturut-turut tanpa henti. Kan contoh mana produk amalkan 90 hari betul-betul tanpa henti, baru dia dapat nampak kesan dia. Okey, seterusnya kebanyakan penyakit ni dia bermula daripada usus. Sebab tu ni ada poin untuk raya nanti. Ya, bila berlaku masalah usus, pencernaan tak sempurna. Masalah pencernaan. Nutrisi yang kita makan terganggu penyerapannya. Usus, pergerakan usus tak normal. Menyebabkan jadi sembelit. Kemudian, bakteria baik dan bakteria keseimbangan antara bakteria baik, bakteria jahat. Bakteria baik akan rosak dan musnah. Bakteria jahat pula yang membiak. Kemudian, dinding usus akhirnya jadi lemah, jadi bocor. Ya, jadi mencetuskan gangguan penyakit kronik pada bahagian usus. Okey, jadi itulah dia. Jadi saya singkat-singkatkan saja ya sebab kita nak ringkaskan. Okey. Jadi apa tanda-tanda masalah usus ni? Tanda-tanda masalah usus ialah kalau dari segi fizikal dia selalu perut kembung. Jadi kalau contohnya orang kalau dia makan banyak atau salah makan bulan puasa makan macam-macam waktu berbuka ya, dia akan dapat lihat esok 1 hari, 2 hari, 3 hari tu ataupun dalam seminggu tu perut dia kembung, dia berangin, kemudian dia sembelit, kadang-kadang dia ulang-alik ke toilet tapi buang sikit. Dia jadi macam cirit-birit berulang. Kemudian perut dia memulas, kemudian pedih hulu hati. Kemudian dia berlaku diuretik, air banyak keluar daripada badan menyebabkan dia jadi letih dan kelaparan. Itu dia. Sebab tu kena jaga kesihatan usus khusus waktu bulan puasa dan raya ni. Kemudian nafas dia akan ikut berbau sekali ya. Jadi kalau nafas berbau tu menandakan usus kotor ya. Itu yang saya sebutkan Seterusnya kita lihat apa jadi pada orang yang tak jaga usus ya. Kesihatan menyeluruh dia. Kesihatan menyeluruhnya, imuniti dia akan down. Daya tahan dia jatuh, dia kerap seselma, kemudian dia selalu sakit kepala, migrain, kemudian kulit dia pun tak sihat, ada jerawat, ada jeragat, ada eczema, penyakit yang daripada ringan sampai ke berat, jadi bisul, kan? Kenapa jadi bisul? Kerana badan cuba buang toksid melalui kulit, jadi bisul, ya. Jadi kudis, ya. Kemudian kulit kemudian berat badan pun susah nak turun. Ya, kemudian dia akan alami masalah mental dan emosi. Ya, orang yang masalah usus kan, dia akan mengalami gangguan mental dan emosi. Jadi cepat lupa, cepat nyanyuk dan sebagainya. Ya, kena jaga bahagian usus sangat penting untuk dijaga. Sebab kan hormon keceriaan yang disebut sebagai hormon melatonin ya. 90% serotonin. Serotonin adalah satu bahan yang tubuh ambil dan tubuh akan jadikan sebagai hormon melatonin. Faham Dia adalah serotonin ni dalam herba. Serotonin banyak terdapat dalam herba, diproses oleh badan dan dihasilkan hormon melatonin. Jadi hormon ni disebut hormon ceria. Jadi kalau kita tengok orang yang selalu gangguan mood, emosi, cepat marah, melenting ni kerana dia kekurangan hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ni dia hasil dalam badan ya. Okey, saya minta maaf sekejap ya, saya kelangkabut sikit. Amaran pada laptop saya ni, bateri sekejap ya. Saya bagi saya 2 minit bateri laptop nak habis. Takut bateri laptop nak habis sekejap ya, bagi 2 minit je untuk saya cas.
Okey kita sambung sebab tadi tu saya pakai tab. Jadi bila diminta produk ni saya share jadi saya tukar pada laptop. Jadi tak sempat cas. Okey, tak apa. Jadi kita tengok kesan dia macam tu kan. Okey, jadi maksudnya usus yang sihat akan melahirkan wujudkan mood yang sihat. Usus yang tak sihat menyebabkan gangguan mood. Tu kena faham okey, kemudian kita tengok okey, ni saya terus ke atas saja. Okey, jadi kalau masalah usus dibiarkan apa jadi? Ya, apa jadi kalau masalah usus dibiarkan? Nutrisi tak akan dapat diserap, badan akan terus lemah, imuniti akan down. Ya, sebab tu kita tengok kadang orang kurus kering, makan banyak tapi badan kurus kering. Kenapa? Kerana nutrisi tak diserap. Okey, kemudian toksin akan masuk ke dalam darah jadi keradangan. Kemudian tercetuslah penyakit kronik, diabetes, autoimun, masalah hormon, jantung, masalah kulit, penuaan pantas dan sebagainya. Penyakit-penyakit macam gangguan mental dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok di sinilah UG Care+, fungsi dia penyelesaian pada masalah usus, jawapan dia ialah UG Care+. Tu kita tekankan di situ ya. Jadi kita tengok ramai orang selalu kalau dia kena gastrik dia pergi cari ubat gastrik. Betul tak? Dia angin dia cari ubat angin. Nampak jadi macam tu. Sedangkan sebenarnya penyelesaian dia ialah dengan mengambil UG Care Plus ini ya, kerana masalah tu terjadi kerana usus kotor, banyak toksin, bakteria jahat yang banyak, dinding usus lemah. Jadi di situlah sebenarnya cara penyelesaian betul ialah ambil boleh dengar suara saya okey. Jadi cara penyelesaian yang betul ialah ambil UG Care Plus ya. Jadi bila dah kita ambil UG Care Plus, ambil produk lain, maka penyerapan nutrisi akan terjadi. Okey ya. Jadi sinilah maksudnya UG Care Plus ni dia ada herba artichoke plus, herba dokudami, blue green algae, rice ceramide, diperkaya dengan delima, green apples, acai berry, aloe vera dan rasa sedap temikai susu. Memang best lah. Kita dapat tengok maksudnya satu pemakanan sihat yang sehat yang sedap. Okey. Kemudian jadi apa terjadi bila kita ambil UG Care? Maka 5 usus kita yang 5 organ kita yang menjadi tempat pengumpulan toksin itu akan bersih. Iaitu usus bersih, bahagian hati bersih, darah bersih, kulit bersih, sistem limfatik juga bersih. Bila semua bersih, badan pun sihat ya. Itu dia rahsia dia. Okey. Jadi apa peranan UG Care Plus ni? Dia akan satu, dia buat pembersihan. Kedua, dia pulihkan balik masalah kesihatan. Kemudian dia balancekan balik. 3 perkara. Ya, BPS. Ya, bersih, pulih, seimbang. Alright. Okey, jadi bagaimana UG Care Plus bekerja? Ya, dia akan bersihkan usus secara selamat. Ya. Kemudian dia akan bantu buang toksin. Sisa lama, najis lama pun akan dikeluarkan, dibuang. Jadi dia mengurangkan pembentukan mukus dan najis yang melekat-lekat pada dinding-dinding usus. Jadi dia lancarkan pergerakan usus. Ya, alright. Itu. Jadi kesannya ialah bila lepas ambil apa jadi kita beritahu orang akan kurang dah masalah perut kembung, kurang masalah angin dan dia buang air besar lebih teratur. Okey. Jadi kesan selepas pengambilan okey, maka bakteria akan seimbang kan. Jadi persekitaran juga usus akan lebih sihat. Itu saja. Ya, jadi itu adalah perkongsian kita. Si Fukam, boleh ya? Okey, jadi saya nak cakap pasal tu je. Pasal UG Care Plus ya khususnya. Okey. Boleh si Fukam? Jadi okey. Itu saja. Jadi saya rasa selesailah tanggungjawab saya, tugas saya pada tengah hari ini. Saya kembalikan kepada moderator dan juga speaker kita, si Fukam. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Syawal dan juga mudahan kita terus sihat walafiat dan sukses bersama YouGrid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih kepada Datuk Haji Murad, Datuk Seri Haji Murad kerana perkongsian beliau tadi. InsyaAllah kita mohon halal apa nama ni perkongsian ilmu daripada uh, Datuk Seri dan juga insyaAllah kita niatkan di dalam hati apa yang kita dapat tu kita nak sampaikan juga kepada mereka supaya inilah networking yang sebetulnya. Dia Datuk, saya ada Ya, orang ya. yang ada orang yang pertikaikan ya apa networking ni okey ke halal ke tak ke approve ke tak ke, sebetulnya yang bertanya tu pun tak faham. Dia cuma ikut orang tanya dia, dia pun tanya orang. Okey. Uh, Perkongsian daripada saya sebelum saya bermula kan. Uh, ini pendapat saya dalam kita apa nama dalam agama kita apabila meninggalnya anak Adam,
semua amalan kita terputus. Kecuali ada tiga perkara. Yang pertama, anak yang soleh, yang mendoakan. Walaupun kita dah tak ada, tapi anak yang soleh yang beramal tu, tetapi pahala dapat dekat kita. Walaupun kita dah di alam barzah. Itu maksud saya punya kefahaman berlaku network dalam apa nama ni, agama kita. Okey. Lepas tu apa lagi? Apabila kita meninggal, tetapi kita pernah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu diamalkan dan disampaikan, diamalkan, disampaikan ke berapa generasi sekalipun, pahala amalan dan ilmu yang disampaikan itu tetap mengalir kepada kita yang dah meninggal ini. Jadi itu pun kefahaman saya adalah satu orang kata rangkaian. Cuma bonus dia dalam bentuk pahala. Itulah yang saya nak sampaikan. Kalau lebih-lebih nanti kita masuk training. Kita kupas apa ni bagus-bagus. Okey. Jadi saya nak cerita sikit, nak berkongsi. Tadi Datuk dah bercerita tentang apa nama ni, orang kata apa, tentang bagusnya produk kita. Cuma sekarang ni kita nak tahu macam mana cara nak buat duit di dalam Ugrade International. Okey, insyaAllah kita sama-sama berkongsi ya. Right. Jadi, sekejap ya, saya nak. Okay, alright. Saya harap boleh nampak lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Okey, ada dua orang nak masuk. Sekejap Okey, alright. Okey. Jadi dalam yoga internasional ni, okey, kita ditawarkan empat package untuk kita memilih untuk menjadi ahli. Ah, Bila kita sebut jadi ahli, itu adalah perkara ataupun fenomena yang biasa dalam industri ini. Termasuk juga dalam yoga internasional. So kat sini, saya letak kat sini package titanium itu adalah package jutawan. Ya. Nama asal dia package titanium. Saya letaklah jutawan. Kat sini kita ada sedikit orang kata psikologi untuk buat closing nanti. Okey, platinum adalah package usahawan, chrome pengguna dan basic adalah basic lah. Okey, harga untuk nak jadi jutawan di dalam Ugrade International tak sampai RM3,000 pun. Hanya 2,880 sahaja. Dapat lagi produk percuma bernilai 320. Tu dia. Nak cerita ya. Okey, nanti yang pasal PV, pasal set apa semua tu kita akan cerita balik. Cuma dekat sini kalau saya ditanya apa nama ni, saya nak join dengan package apa? Soalan anda akan saya jawab dengan soalan. Pun mungkin nanti boleh berkongsi jugalah. Okey, soalan saya ialah anda nak join Ugrade ini nak jadi pengguna produk atau nak jadi usahawan atau nak jadi jutawan. Macam tu. Jadi kalau dia sebut je nak jutawan, kita dah lock dia untuk package titanium. Bersiap sedialah dengan 2880 itu, kita akan dapatkan 5 kali yes dengan dia. Maksudnya kita akan itu nanti kita akan ada dalam training how to close titanium. Why titanium dulu dan how to close titanium. InsyaAllah nanti lepas raya kita akan anjurkan ya. Bukan senang orang nak bayar 2880 ni kalau dia tak tahu value dia. Jadi kat bawah tu juga yang tulisan warna merah tu saya ada letak lah potensi pendapatan untuk basic 6,000 dan untuk titanium tak ada limit. Bila saya sebut tak ada limit tu, dia ada game dia yang kita akan cerita nanti. Okey, insyaAllah. Dan walaupun saya bukanlah seorang trainer, tetapi pengalaman dalam 2-3 tahun ni dan saya ada buat try and error dengan beberapa team, saya dapat apa ni orang kata formula lah. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lepas saya nanti. InsyaAllah mungkin Puan Hajah Nur Aini boleh apa nama ni anjurkan apa nama ni training bersama Datuk Murad dan juga leader-leader lain nanti. Okey, alright, clear. Yang ni boleh screenshot ataupun boleh ambil gambar. Ini adalah untuk kita punya package. Dan package ini adalah seperti yang gambar yang saya sebut tadi tu. Dia bukan dia kita ada 9 produk tapi kat sini kita dapat masuk dalam 5 produk. 5 produk ni produk kesihatan. 5 produk kesihatan, produk UGK Plus, Oreng, Berry, UG Proactive dan juga UGN Detox. Okey, alright. Okey, bilangan set dan sebagainya ada tertera. Alright. Pilihan yang kedua ialah UG Cafe Series.
Ini adalah apa ni, produk-produk yang berasaskan minuman kesihatan. Ada UG Cafe Tiger Milk Mushroom, ada UG Cafe Supreme, itu kita panggil kopi mata, ada juga black tea, teh tarik yang apa ni orang kata masih juga apa ni untuk saraf dan sendi, dan harga dia seperti yang tertera. Okey. Dia tak sama dengan apa nama ni yang tadi. Kalau macam kata basic, satu kotak 160 untuk Semenanjung, 170 untuk Sabah Sarawak. Tapi kalau apa nama ni basic juga, dia harga dia 190, tapi kita dapat tiga kotak produk. Tiga kotak produk, satu kotak tu ada yang apa ni yang 20 sachet, ada yang 14 sachet. Jadi kita boleh pilih lah. Boleh tanya masing-masing nanti, leader masing-masing. Alright, pun sama juga. Package jutawan kita akan dapat 6 kotak produk percuma yang bernilai RM380. Uh, okay, alright. Yang ni adalah package jutawan. Okay, alright. Jadi tak kisah nak bermula dengan package apa sekalipun, tetapi kalau kita dan tim kita faham plan, direction dalam Ugrade International ni, mesti semua kita dan tim kita akan pergi kepada titanium nanti. Kita akan pergi kepada package titanium. Tapi jangan risau, ini untuk apa ni Indonesia. Ini untuk package Indonesia. Okey, ini adalah keistimewaan ahli kenapa menjadi pengguna yang berdaftar dengan tak. Bila jadi pengguna daftar, of course lah kita boleh dapat dengan harga ahli. Sebetulnya dari dalam syarikat Ugrade International ni, harga satu kotak produk bernilai RM192 untuk Semenanjung ataupun RM205 untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi bila nak jadi member sahaja, biasanya kalau tempat lain 192 jadi member, lepas tu bila dah ahli baru dapat beli yang ahli. Tetapi sekarang ini pihak syarikat dia buat macam ni. Harga asal 192, tapi bila buat declaration, buat keputusan nak jadi ahli, dia terus potong walaupun belum lagi, baru buat keputusan. Bayar hanya 160 sahaja, terus jadi ahli, dan itulah harga ahli seumur hidup. Jadi macam tu. Sebab saya cerita macam ni, ada orang pertikaikan kebaikan pihak syarikat ni. Dia kata ahli dengan tak ahli sama je ke harga? Tak. Dia ahli lain, tak ahli lain. Bila nak jadi ahli je, dia terus potong. Tak sama macam dekat luar sana. Okey, right. Bila jadi ahli ni, kita ada peluang berniaga, kita dapat sistem, kita dapat tunjuk ajar dari leader. Kalau tak ahli, kita menggunalah macam mana pun, leader mungkin atau apa takkan bagi tunjuk ajar lah. Okey, dan juga kita ada dapat reward, melancong dan sebagainya. Banyak lagi lah kalau nak cerita. Okey, bagi yang dah join member, jangan risau. Bila dah faham nanti, nak upgrade tak ada masalah. Kita boleh upgrade bila-bila masa sahaja, tak ada masalah. Dan juga ini adalah countdown. Bila kita join package basic, chrome dan platinum, dia bagi 30 hari countdown. Countdown tu maksudnya kita punya active account kita. Kalau kita join titanium, dia bagi 60 hari. Okey, kalau kita join package basic, minggu kita bulan lepas, bulan ni nak upgrade kepada titanium, tak ada masalah kerana tidak ada limit, hanya tambah baki saja. Hanya tambah baki saja untuk kita punya upgrade. Okey, alright. So sekarang kita fokus kepada bonus. Tadi kita cerita pasal package, pasal sistem, sekarang pasal bonus. Ya. Okey, saya akan cuba jelaskan secara ringkas dalam masa 10 ke 15 minit saja, ya. Alright. Bonus kita ada 6 bonus yang ditawarkan, ya. 6 bonus yang ditawarkan, tapi dekat sini saya nak kita fokus kepada 3 bonus sahaja, iaitu 3 bonus yang terpenting di dalam Ugrade International, khasnya dan amnya dalam industri network marketing yang bersifatkan sistem binary, iaitu sponsor SPM, sponsor pairing matching. Pergilah mana-mana platform, inilah bonus paling besar, iaitu sponsor pairing dan matching. Inilah cuma di tempat lain, bonus sponsor pairing ini kita hanya dapat sekali sahaja seumur hidup. Dan tidak di dalam Ugrade International. Kita dalam Ugrade International ni, kita boleh bonus sponsor, bonus pairing dan bonus matching ni berkali-kali di atas orang yang sama. Saya bagi contoh. Hari ini saya masuk
pakej basic dengan Datuk Murad. Ah, Datuk Murad dapat bonus sponsor daripada keahlian saya hari ini. Ah, Bulan depan saya buat orang kata belian ulangan, repurchase. Lagi sekali Datuk Murad dapat bonus sponsor sama seperti dia mencari ahli baru. Sedangkan saya ahli yang dah lama. Itu yang saya maksudkan, bonus sponsor kita akan dapat berkali-kali di atas orang yang sama. Sedangkan bonus sponsor dan bonus pairing ni adalah bonus yang paling besar. Ah, Biasanya tempat lain sekali je seumur hidup. Kalau tempat lain, Datuk Murad tanya saya dia dapat bonus sponsor, bulan depan saya buat repurchase, dia akan dapat bonus yang lain. Iaitu mungkin repurchase program, royalty dan sebagainya yang dapat beberapa persen macam itulah. Tapi bonus sponsor itulah kali pertama dan kali terakhir di tempat lain. Tetapi dalam Yoga International berkali-kali. Jadi kat sini saya nak bagi kefahaman. Bila kali pertama kita dapat bonus sponsor, itu kita panggil first order bonus, FOB. Bila kali kedua yang kita dapat, bila dia buat belian ulangan, kita panggil itu bonus sponsor juga, tetapi bonus sponsor ROB, repurchase order bonus. Harga dia tetap sama. Sekotak kita akan dapat RM32. Kalau dua kotak, RM64. Kalau tiga kotak, kalilah. Kalau berkotak-kotak beringgit-ringgit macam tu lah juga. Okey, bonus pairing pun sama. Okey. Untuk kali pertama, bonus pairing, first order bonus, itu orang yang baru masuk, orang yang belum member lagi, dia baru masuk, kita letak di kaki pairing, kita akan dapat 15% ataupun satu set ataupun 20 PV itu RM12. Itu untuk package basic. Kalau package Chrome, 40 PV kita akan dapat RM24. Uh, Tetap itu adalah untuk first order bonus. Kalau bulan depan ahli yang kita dah taja tadi, kita dah tanya tadi, dia buat repurchase satu kotak, kita dapat balik bonus pairing RM12. Bonus sponsor dah habis lah kita cerita tadi. Bonus pairing pun RM12. Dan kalau dia beli dua set, satu UGK Plus, satu dia beli UGN Detox. Untuk bulan ini kita akan dapat RM24 bonus pairing. Bonus pairing ini dibayar walaupun daripada placement upline. Uh, Maksudnya kita tak kenal pun dia. Upline kita dapat orang baru, maklumlah kan kita dua kaki, kiri dan kanan. Kanan dia kaki kaki besar, kiri dia kaki pairing. Kebetulan kita masuk dengan upline kita tu, kita mesti dia letak kaki pairing. Lepas tu dia tolong placement satu orang. Dia cari orang baru, dia placement kat bawah tu, tetap kita akan dapat bonus pairing yang kali pertama. Bonus sponsor dia dapat, bonus pairing kita dapat RM12. Bulan depan dia buat repurchase, kita tetap juga dapat RM12 walaupun tak kena mengena. Dan ini tidak ada di tempat lain. Maaf, ini tidak ada di tempat lain. Betul. Kalau tempat lain, biasanya repurchase program ni ataupun royalty repurchase program ni ataupun belian ulangan ni yang tak kena mengena dengan kita punya direct sponsor, mesti kita tidak dapat. Tetapi dalam Yoga International, pairing ROB dia, ataupun first order bonus tu, okeylah, ni ROB, repurchase order bonus, dia buat belian, kita tetap dapat bonus pairing. Satu kotak RM12. Kalau berkotak-kotak, beringgit-ringgit lah. Okay, alright. Dan matching juga untuk basic tak ada. Pakai Chrome, Platinum dan Titanium sahaja. Sama ada first order bonus ataupun repurchase order bonus. Konsep dia tetap sama. Cari orang baru ataupun mencipta pengguna setia di dalam kumpulan kita, kita tetap dapat bonus yang sama. Tak ada kurang pun. Jadi so, nak bagi faham kat sini, kalau kita ada 10 orang, 10 orang saja kita ada. Maksudnya kita letak 5 di kiri, 5 di kanan. Dan tiap-tiap bulan kita dan mereka membuat belian ulangan ataupun menjadi pengguna setia. Kita ada mencipta pengguna setia di dalam grup kita ni, hanya 5 orang, hanya 10 orang saja, 5 kiri, 5 kanan. Bermaksud setiap bulan seolah-olah kita mencari 10 orang dan kita dapat pairing RM120 tu tiap-tiap bulan. Macam tu. Seolah-olah macam kita cari orang baru lah. Setiap bulan 10 orang, 10 orang, 10 orang. Sedangkan 10 orang itulah yang kita ada. Cuma mereka pengguna setia seperti kita juga. Alright. Ini nak bagi penjelasan yang jelas, yang terang, yang saya sebutkan tadi. Okey, satu kotak RM32 basic. Kata kita taja Chrome RM64. Kalau kita taja
titanium 576. Bilakah dia akan dapat? Bila saja kita key in untuk ahli baru, terus akan masuk dalam bonus sponsor kita. Atau itu untuk first order bonus. Untuk repurchase order bonus pula, bila dia buat je repurchase, terus kalau dia buat pukul 1 pagi lah masuk dalam akaun kita. Kalau dia buat pukul 1 tengah hari lah akan masuk dalam akaun kita. Lepas dia buat saja, sudah settle saja, key in ataupun repurchase dia, terus bonus ini akan masuk di dalam akaun kita. Alright. Instant, apa ni, real time. Jadi dia akan masuk 100% dalam cash wallet. Okey, sekiranya kita pakai kecil, pakai basic, kita pergi taja pakai titanium. Dalam syarikat Ugrade International, Alhamdulillah syarikat berbesar hati, dia bagi 100%. Tak kira kita package apa pun, kita akan dapat 100%. Itulah orang. Siapa buat, dia dapat. Oh, kalau macam tu semua orang nak masuk basic lah. Tak. Dia ada game dia lagi yang menyebabkan kita akan pergi ke titanium juga. Nanti saya akan cerita. Saya akan masuk. Pertama, dia memang kalau pakai basic tu dia tak dapat pakai matching lah. Bonus matching lah. Itu ada satu kerugian. Ah, dan ada beberapa bonus lagi yang semestinya dia akan dapat. Okey. Alright. Ini boleh gambar ataupun screenshot, tak ada masalah. Sama ada ini adalah bonus, ini adalah bonus first order bonus dan juga repurchase order bonus. Maksudnya sekotak orang join ataupun orang buat belian, kita akan dapat RM32. Kalau dua kotak, RM64. Okey. Dan begitulah seterusnya. Alright. Ini adalah untuk bonus pairing. Sama ada first order bonus dan juga repurchase order bonus tetap dibayar sama. Basic jumpa dengan basic RM12. Untuk first order bonus, kalau bulan depan dua orang ni saja buat belian, kita tetap akan dapat RM12 juga pairing daripada repurchase order bonus. Okey. Yang mempengaruhi apa nama ni, pendapatan kita adalah package kita. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Saya nak bagi tumpuan kepada package platinum dan juga titanium kat sini ya. Yang warna merah dan warna oranye tu. Okey. Yang platinum tu bulanan dia. Satu bulan maksimum dia RM96,000. Sebulan maksimum. Lepas tu syarikat dah tak bayar. Dia akan flushing. Dia akan flushing. Satu hari dia RM3,200. Kalau dia dapat 4,000 hari tu, syarikat akan bayar RM3,200 sahaja. Sebab apa? Sebab dia platinum. Itu adalah normal mana-mana tempat pun. Okay, alright. So, fokus dekat bonus sponsor, bonus pairing. Alright. So, kat sini saya bagi satu strategi. Strategi ni adalah pihak syarikat yang buat ya untuk apa namanya package platinum. Okey, platinum ni pertama kita akan join dengan package platinum. Kita jadi ahli platinum. Lepas tu step yang kedua ialah kita bawa 4 rakan untuk jadi ahli platinum juga. Kenapa? Kita nak balik modal. Okey, cari 4 rakan, kita dah dapat 95% balik daripada modal kita balik. Okey, lepas tu apa lagi kita kena buat? 4 orang ni kita kena cerita ataupun kena presentasi. Jadi so kat sini biasanya orang yang gagal ialah dia hanya A sahaja. Dia A menjadi ahli, A adalah ahli, B bawa rakan, C cerita, D duplikasi. Orang biasanya gagal sebab dia baru masuk step A. Step B tu tak buat. Tak bawa rakan. Tak bawa rakan 4 orang, minimum 4 orang. Lepas tu nak cerita, nak presentasi tu memang payahlah. Dan jangan risau kalau bawa je rakan, orang yang bercerita adalah orang yang speaker. Contoh macam dalam Zoom ni, kalau kita bawa 4 kawan kita yang bercerita ni, saya dan Datuk Murad. Macam itulah, sementara kita boleh cerita sendiri. Okey, duplikasi ni ialah duplicate. Memang kejayaan dalam industri ini ialah tak boleh lari daripada duplikasi. Hebat macam mana pun, kalau kita tak boleh duplicate tim kita takkan ke mana. Kita akan buat kerja yang sama bertahun-tahun. Kita akan letih. Okey, alright. Yang tu pun teknik-teknik duplikasi tu pun nanti insya-Allah saya percaya Datuk Murad banyak dia punya pengalaman. Nanti kita akan buat kita akan meriahkan training-training kita lepas raya nanti. Okey, alright. So saya nak bagi apa ni fokus dekat bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, okey. Bulan 5 dan masuk je bulan ke-6. Tengok month 6 tu. Bulan ke-6 tu dia dah dapat RM96,000. Okey. Bulan ke-7
Walaupun ahli dah bertambah 8,000 kiri, 8,000 kanan, tetapi pendapatan dia tetap RM96,000. Okey, bulan ke-8, 32,000 adalah ahli kiri, 32,000 ahli kanan, tetapi pendapatan dia tetap RM96. Dekat sini, kenapa? Kerana dia hanya join dengan package platinum. Saya patah balik. Kalau perasan kat sini, tengok yang warna hijau tu, maksimum untuk package Platinum adalah RM96,000 sahaja. Cuba tengok bawah dia sikit. Yang orang-orang tu, yang tiada limit tu. Nanti kita akan masuk ke situ. Walau macam mana pun, dengan modal tak sampai RM1,000, hanya modal kita 960 sahaja. Kalau kita buat step ini, dalam masa 8 bulan, kita dapat RM337,000. Modal berapa? Tak sampai RM1,000. Eh. Okey, kita tengok kita tengok step jutawan. Right. Ini adalah formula untuk nak jadi jutawan dalam UK International. Bukan senang orang nak bayar RM3,000 kalau tak tahu step. Saya dulu pun nak bayar tu pun bukan main senang. Saya ambil masa 10 bulan nak dapat bayar sebab tak dapat formula tu. Okey, alright. Itu nanti kita cerita balik. Alright. Sama juga seperti biasa, syarat dia A, B, C, D. Ahli titanium bawa 4 rakan titanium juga, cerita dan presentasi. Lepas tu yang D tu adalah duplikasi. Alright, ini adalah cara kiraan dia. Okey, titanium 2880. Okey, kita sponsor 4 orang, kita dapat bonus sponsor campur bonus pairing. Jadi kita dah dapat 27 36, kita dah dapat 95%. So formula dia ialah orang yang di bawah kita, 4 orang itu dia buat benda yang sama. So kiraan dia jadi macam ni. Pada bulan pertama kita dapat 2,000, okey 700. Ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, okey 100,000. Bulan keenam dah 400,000. Bulan ketujuh kita dah dapat 1,700,000. Dan bulan ke-8 7 juta ringgit. Dan dia akan pergi lagi. Dan ini adalah kiraan hanya untuk first order bonus sahaja. Maksudnya duplikasi berlaku orang cari baru. Kemasukan ahli baru. Jangan lupa, tadi saya cakap, untuk repurchase order bonus tetap dibayar dengan harga yang sama. Boleh bayangkan tak? Boleh bayang tak? Bulan pertama, okey, orang kita masuk titanium, kita tak buat repurchase lagi sebab dia bagi countdown 2 bulan. Bulan kedua kita tak repurchase. Bulan ketiga, kita dah mula buat repurchase. Bulan keempat, orang yang bawah kita dah mula buat belian ulangan. Dan kita dapat balik bonus pairing tersebut. Yang itu kan nak kira betul-betul nanti kita masuk dalam kelas. Sebab tu kita kena faham kenapa kita kena join titanium dan buat betul-betul duplikasi dia. Takkanlah 30 juta rakyat Malaysia tak ada yang nak join titanium, tak sampai 3,000 pun tak ada. Kita ada banyak maklumat. Okey, itu nanti kita akan masuk dalam training nanti. Alright. So ini adalah dah lebih masa 5 minit. Okey, kita ambil 2 minit lagi. Ini adalah bonus bonus matching. Untuk bonus matching basic tak ada. Bonus untuk Chrome dia bagi 2 level sahaja. Okey, platinum 3 level dan titanium 6 level. Walaupun 6 level 15%, tetapi fokus dekat paling ujung sekali remark dia tu, maximum income dia infinity. Tak ada limit. Yang tu pun kalau kupas betul-betul sama macam tadi jugalah. Okey, kalau dalam kelas ada papan hitam, whiteboard, ada kertas boleh tulis, memang itu kita cerita sampai cair ya. Alright, selain itu tu syarikat akan bagi EMP, Exclusive Momentum Pool. Okey. Dan juga ini adalah leadership Abang Reward. Siapa menjana pendapatan accumulate, pendapatan terkumpul RM40,000 daripada 3 bonus tadi, bonus sponsor, bonus pairing, bonus matching tadi terkumpul kat situ, dapat lagi hadiah yang bernilai seperti di bawah. Alhamdulillah saya pun dah dapat. Okey, tab dah dapat, laptop pun dah ada, barang kemas pun dah ada, jam tangan dah ada. Alhamdulillah, Allah pun mudahkan. Baik, saya doakan anda juga, rakan-rakan kat sini juga mesti target untuk capai ya. Tapi sebelum kita pergi goal eksekutif ni, kita masih ada lagi 5 ranking ya, 5 ranking. Yang tu pun nanti kita akan cerita macam mana nak dapat star 500, macam mana nak star 1000. Kadang-kadang orang kita ni kalau dia tak ada guide, dia tak ada vision, dia tak ada tugas yang kita bagi. Aku nak kau menjana pendapatan RM10,000.
dalam masa 2 bulan ni. Macam mana nak buat? Kenapa RM20,000 kau akan jadi star eksekutif? Star eksekutif ni apa? Star eksekutif ni orang yang dah jana pendapatan RM10,000. Macam mana nak jana RM10,000? Macam ni cerita dia, cerita dia. Okey, kita buat sama-sama. Baru nampak benda tu ya. Jangan taja-taja lepas tu buat hanya pumpang-pumpang macam tu. Pengalaman saya ya, walaupun saya ini baru kali pertama saya dalam industri ni, pengalaman saya payah nak jadi macam tu. Jadi benda ni takkan jadi kalau kita tak buat bersama-sama. Okey, kecuali kita dapat orang yang dah memang level orang kata trainer macam Datuk Seri kita, ataupun leader yang memang dah orang kata dah ada trik, dah ada rekod. Memang mereka ada formula mereka sendiri. Tak ada masalah yang tu. Tapi adakah mereka akan join dengan kita? Ah, itu cerita dia. Yang lepas tu kita duduk merayang. Jadi daripada pengguna biasa kita cipta menjadi distributor. Itu yang hebat dia. Okey, insyaAllah nanti kita akan cerita. Kita akan masuk dalam training nanti. Alright. Yang ni yang paling penting saya nak cerita. Ramai banyaklah dekat luar sana buat bisnes, tak dibayar seperti mana atas kertas. Cerita pumpang. Tapi rupa-rupanya bila time nak withdraw tu dia ada sedikit hidden, sedikit tersembunyi. Tetapi dalam Yoga International semua sekali bonus kita dia akan masuk dalam cash wallet. 100% akan masuk dalam cash wallet, dan daripada cash wallet tersebut 100% boleh withdraw ke bank. Itu yang pertama. Charge dia berapa? Charge dia hanya RM1. Kalau kita withdraw RM100, charge RM1. Kalau kita withdraw RM500, charge dia RM1. Kalau kita withdraw RM1,000, charge dia RM1. Alright. Saya nak bandingkan dengan ada beberapa syarikat dekat luar sana. Ya, saya tak nak sebut, bukan dekat Malaysia lah, dekat planet lain. Ya, memang dari segi bonus dia memang besar. Bonus dia, saya tengok, memang takut, memang tak boleh lawan dengan kita. Bonus pairing dia, bonus sponsor dia, tapi dia tak cerita pasal withdraw dia kena charge 10%. Contoh macam kita withdraw RM1,000, RM100 kena potong. Kita withdraw RM10,000, RM1,000 kena potong. Aduh. Kalau RM10,000, RM1,000 kena potong. RM1,000 kena potong tu lepas bayar kereta tu. Setiap bulan kalau RM10,000 untuk leader yang orang kata biasa-biasa tu, RM10,000 sebulan withdraw tu perkara biasa. Tapi kena potong RM1,000. Jadi bonus yang besar tadi tu, apa cerita dia? Itu yang cerita dia. Itu yang saya nak sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat. Terkumpul bonus banyak-banyak, rupanya butang withdraw tak ada. Cara pencairan dia ialah hanya kena melalui repurchase barang, ataupun jual kepada upline, ataupun kepada apa ni orang kata buat registration member. Jadi withdraw tak ada. Okey, mungkin tahun pertama develop team itu tak terasa lah. Bila kita dah ada team kat bawah, dia pun dah mula mencairkan dia punya bonus, maka akan berlaku lambakan. Yang tu yang kacau tu nanti. Tu pun orang buat. Tapi dalam Ugrade ni alhamdulillah kita boleh ada pencairan bonus, kita boleh buat withdraw ke bank, kita boleh buat pendaftaran ahli, orang bayar duit kat kita, 60% daripada kita punya cash wallet kita itu kita boleh gunakan untuk mendaftar ahli. Okey, lepas tu apa lagi kita boleh jual dekat kita punya downline ke upline ke daripada kita punya network. Yalah, sebab apa kita jual kat mereka? Sebab mereka nak daftarkan ahli, itu yang pertama. Yang kedua, mereka nak buat repurchase pun juga, dia bayar kat kita, cash kita dapat, point tersebut kita buat dia punya repurchase. Okay, right? Ataupun daripada bonus tersebut kita sendiri pun kita boleh buat pembelian ulangan kita sendiri tanpa menggunakan cash. Kita gunakan kita punya bonus saja setiap bulan buat repurchase. Alright. Jadi setakat tu dululah daripada saya. Saya rasa setakat tu dulu perkongsian saya pada hari ini. Okay, kita tengok jam. Okay, saya minta maaf dah terlebih 12 minit daripada jangkaan saya. Okay, alright. So, rasa-rasanya insyaAllah mana yang baik tu datang dari Allah. Yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kalau nak orang kata lebih gairah, lebih mantap, lebih jelas, kita boleh jumpa secara offline nanti, secara bertulis. Dia sama ada anjuran daripada
di tempat masing-masing ataupun pergi HQ setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. InsyaAllah kat situ mudah-mudahan saya siap sedia berkongsi ilmu yang tak seberapa ini, berkongsi dengan gairahnya kepada anda semua. Aduh, bulan-bulan puasa ni. Macam tu nak cerita, nak tekan suara lebih-lebih pun takut jaga juga ni. Masya-Allah. Okey, alright. Okey, mana yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu adalah kelemahan dari saya sendiri. Saya sayang anda semua. Kita jumpa di puncak kejayaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin Tuan Adib nak berkongsi ataupun Datuk Murad nak anda ada sikit celah-celah sebelum kita berakhir. InsyaAllah. Ah, tak ada apa-apa. Kita kepada Adib je kalau Adib nak kongsi apa-apa. Kita tunggu. Adib ada nak kongsi apa-apa, nak bagi tahu apa-apa? Okey, mungkin tak ada tu Datuk. Okey, insya-Allah kita 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 selesaikanlah. Mungkin dah nak Zuhur tu. Jadi saya minta diri dulu Datuk. InsyaAllah nanti kita jumpa. Oh, Adib ada nak sampai? Okey, tak apa, tak ada apa dah. InsyaAllah. Tak ada apa. Okey. Jadi Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi